5 sebab kenapa phone mini, phone saiz kecil dah tak make sense lagi dah tahun 2025 ni. First kali, battery life. Kehidupan seharian kita ni tak lari daripada guna smartphone. Nak buat payment, urusan kerja, nak control smart home, semua pakai smartphone. Jadi, bateri mestilah kena tahan daripada pagi sampai ke malam. Sebab kedua, skrin besar. Sekarang ni, ramai orang yang main game ataupun layan media dekat smartphone je. So, lagi besar skrin tu, lagi syok. Ketiga, kurang sambutan daripada developer app. Developer app ni semua sekarang ni dah fokus develop app untuk phone yang 6 inci ke atas. So yang 6 inci ke bawah, dia orang dah tak layan sangat dah. Yelah, phone yang 6 inci ke bawah bukannya banyak mana pun. So buat apa dia orang nak fokus dekat yang 6 inci ke bawah ni? Keempat, performance dan heat issue. Thermal design dalam phone yang kecil agak limited dia punya space. So bila tak ada proper airflow dalam smartphone tu, phone tu akan cepat panas dan efek performance. Kelima, 5G dan connectivity issue. Lebih kurang macam nombor 4 tadi, untuk nombor 5 ni, limited antena yang boleh dimuatkan dalam smartphone mini, smartphone kecil ni. So, connectivity internet taklah sepower macam smartphone yang saiz besar. Tu je lah. Dah 5 kan? Nak apa lagi?